meracun tubuh dia. Sebab dia menegur Al-Hajjaj yang sedang berkhutbah. Bayangkan orang jahat pun khutbah Jumaat apa. Kita dah jahat tak khutbah, cak ayang kita ni. Al-Hajjaj tu walaupun dia jahat khutbah, ceramah dia. Tak, ditegur oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia kata, matahari tak tunggu kamu wahai Hajjaj. Kamu benar cakap ni. Dalam khutbah, sunatnya apa? Khutbah, sunatnya apa? Dipendekkan khutbah. Sunatnya pendek. Tapi dalam semayang, sunatnya baca panjang. Panjang pun tak panjang mana. Rakaat pertama surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua, Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Dua tu panjang, tak panjang. Tapi kita macam mana? Khutbah sampai 40 minit khutbah. Orang ni masuk waktu zuhur pukul 1.33. Khutbah 4 minit. 2.20 baru 1.33. Lepas tu azan dulu sampai 1.40 contoh. Tambah 40 minit. Bayangkan 2.20 baru habis khutbah. Contoh. Orang nak kerja ni dah risau tak orang? Risau tak? Nak masuk pejabat ni, makan tak lagi. Nak masuk pejabat pula. Kita sedap khutbah. Orang tengok orang tengah tu. Padahal orang nak marah kat kita. Nak cakap tak boleh. Tengah khatib khutbah tak boleh cakap. Kecuali khatib je bercakap. Kita boleh cakap. Berzikir pun tak boleh. Subhanallah. Tak boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh. Tak boleh bercakap. Tapi kalau selawat pada Nabi boleh selawat. Itu kehebatan selawat pada Nabi Muhammad. Kalau khatib kata telah bersabda Rasulullah, kita kat bawah boleh sebut sallallahu alaihi wasallam. Ataupun khatib kata ucaplah subhanallah, kita subhanallah, tak boleh. Mana? Tak boleh. Faham tak faham ni? Lepas tu satu lagi, dia panjangkan khutbah. Dia pendekkan solat. Dia baca apa? Idza jaa nasrullah wal fath. Yang kedua, inna a'tainakal kautsar. Dua surah. Imam kata bagus dia. Bukan bagus. Makmum tak erti dengan tok imam pun tak erti. Tu Ustaz selalu sebut, Ustaz selalu kritik lah. Kalau khutbah ni memang kadang-kadang dia buat untuk setahun tu. Ada dah tajuk-tajuk khusus. Dia untuk setahun, macam kalender untuk setahun. Kalau kita tahu waktu zuhurnya lewat, tak payahlah kita guna. Buatlah khutbah yang sekadarnya. Khutbah ni apa rukun dia? Rukun khutbah ada berapa? Yang pertama, hamdallah, puji Allah. Yang kedua, pesan taqwa. Yang ketiga, dalil ayat Quran. Yang keempat, selawat pada Nabi. Yang kelima, doa untuk kaum muslimin. Yang keenam, ada berapa rukun khutbah? Rukun Jumaat ada berapa? Fikri, ada berapa? Ya, kamu boleh tidur lagi kan? Tengok Ustaz semangat cerita ni, kamu boleh tidur lagi kan? Pernah makan paru ben? Nak? Cicah sambal belacan? Baik. Jangan main-main. Itu bila kita nampak ada orang macam tu, itu bukti kejahilan dia. Kamu nanti kalau jadi khatib, khutbah,